Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersyukur pada Allah SWT kerana tiap-tiap tahun pada bulan Ramadan saya berikan bantuan kepada asnaf di seluruh kawasan kita ni, Parlimen Larut. Kita berikan ini jumlah mengikut ekonomi. Kalau kedudukan pendapatan saya agak lebih, jadi saya beri lebih lah. Tapi sekarang ni maklum sajalah dengan ekonomi yang tidak dapat membantu perniagaan, jadi saya hanya dapat berikan hari ini saja lebih kurang 500 daripada Batu Purau, Kubu Gajah, dan di sini 150 dan 200 pada petang ini di sini. Maknanya sudah ada 500 orang. Saya bersyukur dan saya memohon kepada Allah SWT untuk bukan hanya merahmati program kita ini, tapi juga membantu rakan-rakan saya, terutamanya wakil-wakil rakyat yang ada, dan cuba mencari untuk membantu mereka yang memerlukan bantuan. Kita lakukan bersama antara PAS dan Bersatu, kita cari dan akhirnya kita bawa mereka untuk kita berikan. Pada saya ini adalah suatu pendekatan yang baru. Dahulu semasa kita merdeka, kita memerlukan seorang pemimpin yang tidak ada had tempohnya, kerana ketika itu kita baru nak membangunkan negara kita. Tapi saya rasa sudah sampai masanya apabila kita melihat kedudukan negara kita yang memerlukan pemimpin-pemimpin yang lebih memahami tanggungjawab mereka semasa mereka belum menjadi Perdana Menteri sehinggalah sudah pun menjadi Perdana Menteri. Maka bermakna kalaupun kita berikan peluang itu hanya dalam tempoh 2 tahun, 2 penggal, itu sesuatu yang baik. Tetapi kita kena ingat, perlembagaan kita ini bukan menetapkan 2 penggal. Kalau nak buat, dia ada banyak syarat-syarat tertentu. Utamanya, kalau nak buat 2 penggal, it is not fair. Kalau dia tu menjadi Perdana Menteri, kemudian dia call for election dalam masa 3 tahun, itu 1 penggal, atau 5 tahun itu 1 penggal. Semua tu harus dibincangkan. Ini bukan bermakna ianya terus bagi 10 tahun, 5 tahun penggal pertama, 5 tahun penggal kedua. Kadang-kadang kala pilihan yang kita lakukan adalah kehendak rakyat. Kalau rakyat merasakan ini Perdana Menteri yang baik, yang perlu untuk membangunkan negara ini, selepas 2 penggal pun, selepas 10 tahun kita rasa kita perlukan dia lagi, saya rasa ada condition yang boleh kita berikan. Tapi kalau dah seorang Perdana Menteri yang trust defisitnya begitu besar sehingga kan orang tak percaya, 1 penggal pun orang dah kata tukar lah. Jadi terpulang. Bukan bermakna wah 2 penggal tu bagus, tidak. Kita tengok keadaan dan masa dan ketikanya. Kalau kita perlukan orang itu lebih daripada 2 penggal pun saya sokong. Tapi kalau orang tu tak berapa baik, bila kita tengok daripada kedudukan beliau, kita buat dari segi polling, sama ada orang sokong atau tidak, peratusannya menurun. Saya ingat kalau boleh dia sendiri berhentilah. Jadi tak payah nak tunggu sampai 1 penggal ataupun nak 2 penggal. Jadi terpulang. Itu maksud saya. Saya tidak mengata sesiapa di sini jangan pula terasa pula nanti ada orang terasa anda ini yang susah kita ni. Saya dalam negara kita hari ini yang menyebabkan kita susah ni, kita nak bagi pandangan untuk kepentingan
dengan kita semua, bukan untuk seorang individu semua. Oh, ini yang podcast keluar sekejap. Kita tengok dalam konteks soalan apabila KJ membangkitkan perkara ini. Dia kata dia berpandangan satu masa nanti kita boleh kembali bersama. Pada saya yang pentingnya adalah wadah perjuangan itu. Kalau wadah perjuangan banyak parti itu sama, apakah perlu kita banyak parti? Jangan kita fikir diri kita. Kita kena fikir masa depan, jauh ke hadapan. Sebab itu saya menjawab, tidak salah untuk kita duduk semeja. Duduk semeja ni bermakna kita duduk bincanglah. Tapi kalau dah nak duduk semeja pun tak boleh. Ini yang boleh menimbulkan masalah kepada kita. Sebab itu soalannya adalah sama ada boleh kita duduk semeja ataupun tidak. Jawapan saya boleh. Tapi sama ada kita boleh bergabung ataupun tidak, saya tak jawablah. Sebab bila kita sebut dari segi sudut itu pula nanti, kita tengok dari segi kepimpinan yang ada. Sebab itu juga boleh merosakkan apabila perbincangan yang kita nak letakkan di atas meja itu adalah perbincangan yang ikhlas, yang boleh diterima oleh kedua-dua pihak. Sebab itu pada saya ianya terbuka, tetapi kalau wadah perjuangannya sudah sama, apa salahnya untuk kita duduk semeja dan bincang. So maksud dia boleh dikatakan sebagai bersatu dengan UMNO boleh bekerjasama atas tajuk Avatar sajalah. Siapa yang cakap itu? You yang cakap ni. Sebab tu saya tengok ni, bila saya bagi jawapan, you duduk fikir apa soalan. You tak dengar apa yang saya jawab tadi. Sebenarnya saya kata bukan itu. Bila saya kata wadah perjuangan tadi, saya tak kata pun Avatar. Saya kata wadah perjuangan kita ini biarlah sesuatu yang memberikan keadilan kepada semua. Kalau you tengok daripada sudut jawapan saya dengan KJ, saya kata yang penting pada kita adalah untuk kita melahirkan seorang pemimpin yang boleh diterima bukan hanya orang Melayu tapi juga bukan Melayu, dan berikanlah keadilan kepada semua. Dan bila kita nak berikan keadilan, jangan melakukan kezaliman mengikut kumpulan-kumpulan yang tertentu. Jadi kita buang itu semua, dia kata buang ego-ego itu semua, kita duduk di meja, kita fikirkan untuk masa depan. Wadah perjuangan itu utamanya ikut demografi, majoritinya orang Melayu, kita fikirkan untuk kepentingan orang Melayu. Manakala untuk kepentingan bukan Melayu, apa patut kita berikan? Kita berikan secara yang adil. Jangan melakukan sesuatu sehingga tercetusnya perpecahan kaum dalam negara kita. Dan semua itu adalah sesuatu yang kita fikirkan wajib untuk pemimpin masa depan fikirkan. Sebab itu jawapan saya kata, saya tengok anak-anak muda sekarang lebih terbuka dari segi memikirkan tanggungjawab bagaimana nak membangunkan negara ini. To build this nation together, we must trust each other. Bila saya sebut itu, bukan maknanya dari segi sudut parti dengan parti saja, tetapi semua pemimpin itu mesti mempercayai di antara satu sama lain. Saya jawab semalam bila KJ tanya macam mana cerita dia, saya kata apabila sahaja Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri kata dia telah pun dia akan memanggil tentang kuasa, saya minta Ketua WIP untuk menulis surat memaklumkan bahawa daripada social media, daripada newspaper yang kita baca, bahawa dia nak menubuhkan jawatan kuasa. Kita tulis surat, kita tanya apakah ini satu kebenaran. Kalau betul, kami bersetujulah untuk dipanggil jawatan kuasa tersebut untuk kita fikirkan bersama. Tapi setakat ini saya nak maklumkan tak ada jawapan.